Okay, so sebelum ini saya pernah review korang Toyota Wildfire. So hari ini nak review anda Nissan Serena lagi. Okay, so yang ini model tahun 2022 2.0. Harga on the road 88,800. Harga tak termasuk road tax dengan insurance. So bulanan dalam 1,200 lah plus and minus. Okay, so untuk Nissan Serena ni dia kira kereta MPV yang tak mahal sangat. Kalau banding dengan Wildfire ataupun Alphard, mungkin orang fikir akan mahal sikit untuk bulanan. Tapi kalau korang nak cari MPV, kira boleh afford untuk gaji 3,000 ataupun ke bawah, boleh cuba ambil ni lah, Nissan Serena. Okay, outlook dia dah siap cat baru. Dan untuk Nissan Serena ini, dia pakai hybrid. So macam mana pun dia jimat minyak lah. Dashboard cantik-cantik. Okay, kerusi dia full original leather seat. Okay, kerusi dia ni nampak memang sangat cantik lah. Ada lagi touchscreen display original, push start button semua dah include. Okay, so power door ada dua, kiri kanan pun ada. Belakang dia walaupun tak ada pilot seat lah kawan-kawan, tapi kerusi dia still boleh duduk dengan selesa. Okay, ada meja makan lagi. Okay, meja makan, meja letak cup pun ada. Belakang sama boleh muat 3 orang dewasa, ada lagi low monitor. Okay, so Serena ini bulanan pun okey lah, dalam 1,000 lebih. Kira senang lah afford sikit. Kalau untuk Wildfire ni ataupun Alphard, biasanya untuk tauke besar. Okay, so kita tengok last dia punya driver seat. Driver seat dia, steering ada multi-function steering. Okay, meter pun digital punya. Mileage dalam 60,000. Yang ini kira low mileage tau. Kira jackpot lah. So kawan-kawan berminat dengan Nissan Serena ni, komen bawah ataupun PM saya.